Sekarang kita dah restock kita punya keramik chair dan kita dah ada design baru tau. Apa nak tengok tak design baru kita yang macam mana? Jom ada tunjuk. Okay, nampak yang dekat tangan ada sekarang ni kita punya coding keramik. Nampak okay, untuk kita punya coding keramik ini kita tanya dengan 5 mood baring tau. Okay, yang ni mood yang pertama kan. Kita ada lagi 4 mood tau. Okay, mood yang kedua macam ni. Apa just tarik sahaja armrest dan colok ikut belakang. Yang ni mood yang kedua. Mood yang ketiga pula macam ni. Dan ni pula mood yang ketiga tau. Kalau korang nak tengok mood yang last tadi dia macam ni. Okey, korang keramik yang ada dalam duduk sekarang ni dia boleh tampung berat sehingga 110 kg sahaja tau. Okey, untuk material pula kita pakai material Oxford fabric. Dan dia punya berat hanya 3.9 kg sahaja. Ini kan yang paling penting kita punya keramik chair ni dia boleh lipat tau. Jom ada tengok apa cara nak lipat kita keramik chair. Okey, first cara nak lipat kita punya keramik chair ni kan. First tarik bahagian belakang ni macam ni. Dan korang lipat dia punya kaki macam biasa. Okey, dah siap. Boleh terus simpan dalam dia punya bag. Okey, jom next kita punya keramik chair yang nombor 2 pula. Okey, yang ni kita punya keramik adjustable tau. Kalau hampa beli kita punya keramik ni hampa terdapat free bantal tau. Dan juga dia boleh buat mood baring juga. Jom ada nak tunjuk apa macam mana dia punya mood baring. Hampa just tarik sahaja armrest dia ke belakang. Lepas tu tolak. Dan dia dah jadi mood baring. Okay, untuk kita punya keramik chair ni dia boleh tampung berat sehingga 120 kg tanpa. Okey, dia punya berat hanya 3.6 kg sahaja. Sangat ringan kan? Okey, so jangan risaukan nak buat mana-mana pun sangat senang dan mudah. Untuk material pula kita pakai material Oxford fabric sama juga yang macam tadi. Okey, so sekarang ada nak tunjuk apa cara nak lipat kita punya adjustable keramik chair ni. Cara nak lipat kita punya keramik chair ni kan, hampa just tarik sahaja armrest dia ke atas. So dah siap untuk simpan. Okey, jom next ada tunjuk apa kita punya keramik chair yang biasa pula. Okey, ni keramik kita yang biasa yang hampa selalu duk tanya ada dia nak restock. Sekarang kita dah restock. Material dia macam biasa juga Oxford fabric. Dia boleh tampung berat sehingga 100 kg sahaja. Cara tutup dia pun sangat senang. Lipat macam ni sahaja dah boleh bawa pergi pantai. Okey, jom ada nak pergi. Okey lah, bye-bye.